Bagaimana Xi Jinping boleh jadi orang nombor satu di China? Hari ini, Xi Jinping antara pemimpin yang paling berani melawan Amerika Syarikat. Bukti dia, apabila Trump umur je tarif, dia akan balas balik. Pada umur 15 tahun, Xi Jinping telah dihalau keluar dari Beijing dan dihantar ke sebuah kampung miskin iaitu Liangjihe. Di sana, dia tidur di atas tanah dan hidup di dalam gua. Dia dibuang kerana masa revolusi kebudayaan orang tak suka dengan ayah dia. Dari situ dia belajar jadi rakyat marhaen. Selepas itu beliau mula join Parti Komunis Cina. Selepas mohon 7 hingga 9 kali barulah diterima masuk. Bermula saat itu Xi Jinping mula membina kerjaya politik beliau. Selepas dilantik menjadi presiden, Xi Jinping mula memperkenalkan Belt and Road Initiative iaitu antara projek gila yang paling mahal dalam sejarah. BRI adalah strategi bagaimana China mengawal laluan laut dan darat di dunia ini. Kalau anda suka info ini, jangan lupa untuk share dan follow.